Itu ngagay Tuhan, lalu pengasih ya gitu ngagay Tuhan ya. Amen, amen. Ngaso pasolibab sampai kita. Haleluya, harap kita sama-sama bersampai. Haleluya. Allah telah kami surga Tuhan, sekali baru kami berterima kasih ke pemanah pengasih Tuhan. Lebih malam tu Tuhan, Tuhan terus bekerja dalam setiap hidup kami. Lalu sekali baru Tuhan, malam tu kami nyerah ke Tuhan. Awak ke setiap ikut kami dia bagi Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, Tuhan di luar biasa. Mengingat ke pemanah Tuhan dalam hidup kami. Lalu malam tu Tuhan, lebih maya kami belum mati, lebih maya kami muji nyembah Tuhan apai. Oh haleluya. Roh Kudus Tuhan terus bekerja. Ngelawak setiap hati kami Tuhan. Terima kasih apai. Berkat ke semua pengawat kerja kami malam tu, kami serah ke jari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersampai. Amen. Amen, amen, amen. Haleluya. Haleluya. Shalom semua. Selamat malam. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Engkau semua diri dunia, atas wabdamu Engkau jalan Tuhan Tuhan lebih hari semua, atas kuasa, atas raja, semua di langit, Engkau semua di dunia, atas wabdamu, atas wabdamu Engkau jalan Tuhan lebih hari semua, atas kuasa, atas kuasa, atas raja, semua di langit, Engkau semua di dunia, atas wabdamu Engkau jalan Tuhan Tuhan lebih hari semua, diperiksa batas negara Tuhan
Maka dibanding Nuan Tuhan, nadai. Bila Nuan Tuhan sanggup merinsa ya Tuhan di Palu. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Kami sanjung tinggi ya Tuhan, namamu kami sanjung tinggi. Tidak ada nama lain di atas bumi ini ya Tuhan, hanya nama Jesus. Nama Jesus ini sanjung tinggi. Terima kasih Jesus. Malam ini kita bebas memuji Dia, persembahkan yang terbaik hatimu untuk Dia. Haleluya Bapa. Terima kasih Jesus. Haleluya. Kami sujud ya Allah.
Lebuh aku mereniang ngagai regang. Aku medak pemanah mulia, pengasih Allah Ta'ala madu besai dengan anaknya ya dibunuh. Lalu nyati ngasuh merik penguntung ngagai aku. Lalu nyerah ke semua penyembuhan penghidup aku ngagaya. Lalu awak aku nak temegah ke diri tang awak aku temegah ke bakya siku aja. Ya tik nyadi ke penyelamat nengah pematia ianya Kristus tik nyadi kalah talaku. Semua pemedia setik di tengahnya. Lalu nengah darahnya dik nyadi kegenselan, nyadi ke penebus aku. Pedak abi telih ya, bak pala, bak jari, bak kaki ya. Pemedia sia tang laban pengerindup ya yang ngejuak ke penghidup derempu. Nakak mah pemesai pengerindu Allah Ta'ala ngagai kita. Tuhan Yesus nakak mah pemesai pengerindu nuan. Nakak mah pemesai pengasihan nuan ngagai kami. Nuan nyerah ke penghidup derempu. Nyau nadai gamal lagi lebuh nuan digantung bakayu regan. Ngamik semua pemedia semua dosa kami. Lalu dahnya angkat hidup baru, lalu merik penghidup ngagik tiap ikut kami ini. Ngakuk nuan. Nakak mapemesai pengasihan nuan Tuhan. Awak ke malam tu lebuh kami ingat ke Good Friday tu Tuhan. Ukai semina kami semina nemu baru yang tak kami ngasai kaya. Ngasai ke pengerindunya Tuhan. Laban tanpa nuan laban tik nadai nuan dini nu penghidup kami. Penghidup kami nadai tuju, nadai menyana. Penghidup kami semina medak utai tik sementara bak dunia tu aja. Tang laban pengasih nuan Tuhan. Nyatik ngasuh kami ngasai ke penghidup ti berlimpah bak dunia tu, lalu penghidup ti kekal belamaya begulai ngunuan jemahila. Nakak mah pemesai pengasih nuan. Jesus, terima kasih. Berberkat nama Tuhan Tuhan. Berberkat nama Tuhan Jesus. Berberkat nama Tuhan Jesus. Oh yes, berkat nama Tuhan. Kebesai, mulia nama Tuhan Jesus. Yati pemadu ya. Haleluya. Semua bahasa, semua mulia nangge Jesus Kristus. Siku aja. Amen. Kita mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Agungkan nama Tuhan. Amen. Segala pujian
Nuan Tuhan. Sebut, puji ke nama Tuhan. Puji ke nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji ke nama Tuhan. Haleluya. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Sebenarnya kita ngambil jamuan. Kena kita beri terima kasih kepada Tuhan. Kita dekat menjuak ke piring pemerintah kita yang gaya. Lalu bala di belakang dia nak tangguak nak bagi selama kita gitu awak ke kita muruan berdiri. Ya, kita berlaku ke pemenang Tuhan Yesus. Okay, semua bala nak tangguak. Okay, awak ke kita nak berdiri. Kita dekat menjuak ke piring pemerintah kita yang gaya Tuhan. Kita dekat beri terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan kita badas. Tuhan kita pemaduk ya badas. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Amen. Haleluya. Terus bagi ngagai semua ya. Amen. Thank you Lord. Amen. Terima kasih Jesus. Haleluya. Amen. Amen. Tuhan Jesus, Tuhan benda tiap ikut bala tiap menuang ngejuak ke piring tu Tuhan. Berkat tiap ikut semua bala Tuhan Jesus. Lalu awak ke piring pemerintah tu ukai semina piring ti babau rengot beri terima kasih ke Tuhan. Tang piring ti madah Tuhan. Kami medah pengobatan Tuhan. Lalu kami ngasai ke awak penghidup kami. Lalu awak ke pemanah Tuhan ya Tuhan Jesus. Awak ke pemanah Tuhan ya Tuhan. Dan terus diasai ke tiap ikut anak Tuhan. Thank you Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Amen, amen. Benar Kau Tuhan, Amin. layak atas segalanya. Semuanya darimu, semuanya bagimu. Kau layak dimuliakan. Layak Kau Tuhan, layak atas segalanya. Semuanya darimu, semuanya bagimu. Ku layak dimuliakan. Layak Kau Tuhan, layak atas segalanya. Semuanya darimu, semuanya bagimu. Layak dimuliakan. Semuanya darimu, semuanya bagimu. Layak dimuliakan. Semuanya darimu, Semuanya bagimu. Layak dimuliakan. Amen. Nang amat Tuhan Jesus Tuhan layak. Tuhan layak nerima semua puji, semua basa. Engkau semua mulia. Kami ngemesai, kami ngeningi, kami mengagungkan nama Tuhan sekuaja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Jesus, Tuhan Kau melepas kami dapat sampai. Amin. Aram kita sama duduk. Malam tu sebenarnya menjadi kita yang baik kajakut Tuhan, kita bisa jamuan kudus. Amen. Jamuan kudus tidak cukup balat berguna. Ya, bak penghidup kita. Bayak Good Friday tu tahu ke
sembahyang tiap-tiap hari. Lepas kita ingat ke pemanah pengawal Tuhan bab pegang. Bab bab Yesaya 53. Bab Yesaya 53. Pagi tadi aku bising irum ketuk dagai Sep Kitai. Aku dekat baca ya. Bab ayat ke maupun bab ayat keempat. Ayat keempat Yesaya 53. Tang yanan pemerintah ti enang patut ngi kitai. Pemedis ti enang patut diempu kitai. Ngelamak tu kita ngumaya kena perisa ketika hukum Allah Ta'ala. Tangya telih laban dosa kita. Di palu laban pengawak jaik ti dikerja kita. Hukum ti detat kaya udah ngelepas ke kita. Kita suman laban pemedis. Iya. Semua kita bakal berdos di lenyau. Genap ikut kita ini ti jalai diriku. Lalu Tuhan ngagak hukum. Tik nagang ya. Tik ninggang ya. Hukum tik patut ninggang semua kita. Ya diintu ngau jalai ti kasal. Tangya ngau ati ti baruah nyambut ya. Ya nadai kala berjakuk seleka. Baka anak domba ti dekat dia bunuh. Baka berdua ti dekat diambil bulu. Tang nak berbunyi. Ya nadai kalak berjakuk seleka. Ia ditangkap, ia dihukum, lalu diasuh mati. Lalu sikok penadai ibuh kepenusah ya. Ia dibunuh. Ketegal dosa semua kita. Ia diingkah dalam kubul begulai ngau orang jahit. Ia dikubul begulai ngau orang tik kaya. Tajak ia nadai kalak ngerja penyaik tau kenyebut. Jakuk pula. Kuk Tuhan berjakuk. Tegal pendekat aku yang patut merinsak. Pematinya pirian. Tik mai pengampun. Lalu ia dekat medak peturun diri. Ia dekat kayu muan menua. Area utai ti dekat aku dekat jadi. Udah bekau tik merinsak. Ia dekat bisik pengagal baru. Ia dekat nemu. Pemerintah ia nang bisik reti. Ya anamaya aku ti lurus. Ti dikerino ke aku. Ia dekat nak ke hukum ketegal orang mayuh. Lalu aku dekat ngasuh. Sidak lurus tekal ya. Malam tu dalam jamuan kudus kita. Kita mengingat ke pemerintah. Pengasih Allah Ta'ala. Ngagai regang. Ngenjuak ke penghidup terempu. Nengah semua pemerintah ngau pemedis. Lalu jadi ke korban. Jadi ke piriang. Penebus tiap ikut kita. Ya di palo. Ya di ludah, ya di kengai. Nama kebuah laban ketegal semua dosa manusia. Tajaku Tuhan madah yang mesti nujah nengahnya. Ngambil ketiap ikut kita. Di Arab kaya.
kita bisa pergi hidup di meruan belamaya. Nyak ke buah sebedau yang ngagai regang, ia bergulai ngumurit ya, lalu ia berjakuk bak malam ti kependudi yenal dalam jakuk pasal jamuan kudus. Ia ngambil roti lalu ia nyebut ya, lalu mecah ke rotinya. Ia madah tubuh aku. Ambil itu kena ingat kaku. Tubuh ya jakuk ke pasal tubuh Jesus ti dirgang ti dikemedis tegal kita. Udahnya yang ngambil air anggul ti ngelambang ke darah ya, ti ditumpah ke yabak regang, lalu yang madah darah tu jadi ke ayat ke 25 aku yang madah mangkuk tu semekat baru Allah Ta'ala ditanggap ngena darah aku. Lebuh kita irup ya kena ingat kaku. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah Tuhan. Dia sudah mati berkayu regang kenal kami. Dalam jamuan kudus tu Tuhan Jesus, kami ingat ke pengobatan Tuhan, kami ingat ke nuantik merambun kenyawa diri tegal kami Mesia. Nakak bapa bersai pengasih Tuhan apa baik. Lalu kami nyebut terima kasih Jesus. Berkat tiap ikut kami. Kau berkati berlimpah. Dalam nama Jesus, Tuhan kau lepas kami dapat sampai. Amin. Harap kita sama serta kami jamuan kudus kita. Lalu Nabi yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan
Kuasa salib Nuan ti ngerahi ke kami. Kuasa salib Nuan ti merik kami penghidup ti meruan. Kuasa salib Nuan Tuhan Yesus ti ngalah ke semua kuasa pemati. Lalu dia tuh kami bisa penghidup ti meruan. Penghidup ngau masa depan ti kekal menggolai ngau Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Jesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Jesus kami bersampai. Amen. Amen. Lebih dari ngagai Tuhan. Haleluya. Amen. Malam tu kita sungguh bertuah. Ya, malam ini kita sungguh bertuah sebab kita ada saudara dan saudari kita datang dari ada dari Kuala Lumpur, dari Seremban, dan juga ada dari Bandung. Bandung kan? Ya, dari Bandung. Ya, tapi asalnya dari Jakarta ya. Ya, dari Jakarta. Dan sehari ini, semalam bermula. Semalam dan pagi ini, dan kami sungguh diberkati dengan ajaran yang diberikan oleh mereka berdua. Dan pada malam ini, malam Good Friday, ya, dan kita menjemput Pastor Philip Devedas untuk tampil ke depan untuk membawa firman Tuhan untuk kita. Pastor. Puji Tuhan. Amen. Okay. Saya sungguh bersyukur berada di sini hari ini. Ini adalah hari kemuliaan kita semua. Ada juga bila kita ingat tentang Good Friday, selalu kita ingat, oh ini adalah hari di mana Yesus disalibkan, dia mati untuk kita. Tapi apabila kita lihat ayat dari Lukas, saya belum mula lagi, ini introduksi saja. Okay, Lukas, let's see. Lukas 9 ayat 51. 51. Okay. Okay, higher witness. Okay, thank you. I'm taller, right? Okay. Okay, Lukas 9 ayat 51. Kita lihat, tatkala waktunya sudah dekat untuk Yesus diangkat ke syurga, dia menetapkan hatinya untuk menuju ke Yerusalem. Di Alkitab kita lihat dari sini bahwa hati Yesus ditetapkan untuk menuju ke Yerusalem. Dalam bahasa Inggeris, heart steadfast. Ada juga yang versi lain dia katakan iron will. Hati sebagai besi terhadap Yerusalem. Kerana sebab inilah Yesus datang ke dunia ini. Okay, so kita akan lihat terus dari sini. Okay, saya akan berdoa dulu. Father, bila kami datang ke sini Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada kamu. Bila kita lihat ayat-ayat kamu, kami mengharap kamu akan dalam hati kami memberikan hidup daripada ayat kamu Tuhan. Hidup kami akan terus menjadi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Okay, Lord. Okay, so kita lihat, sorry. Melina, can you pass me the paper? Yang ini kita akan lihat apabila Yesus menghadapi Pilatus. Okay? Dari Yohanes 19 ayat 1 hingga 16. Yohanes 19 ayat 1 hingga 19 kita akan bacakan saya akan baca dari versi Borneo.
Okey. Setelah itu Pilatus pun membawa Yesus dan mengarahkan kepada Yesus disesah. Askar-askar menganyam mahkota daripada duri dan mengenakannya pada kepala Yesus. Kemudian mereka menyarungkan jubah berwarna ungu ke tubuhnya. Mereka datang kepadanya dan berkata, "Daulat Raja orang Yahudi," lalu menamparnya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihat, aku bawa dia kepadamu, supaya kamu tahu aku mendapati dia tidak bersalah sama sekali." Yesus pun keluar dengan memakai mahkota duri dan jubah ungu itu. Pilatus berkata kepada mereka, "Lihatlah orang ini." Ayat 6. Apabila ketua-ketua imam dan pegawai-pegawai melihatnya, mereka teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Pilatus berkata kepada mereka, "Kamu ambil dan salibkan dia kerana aku mendapatinya tidak bersalah sama sekali." Orang Yahudi itu menjawab, "Kami ada hukum dan menurut hukum itu dia patut dihukum mati karena dia mengaku dirinya anak Allah." Apabila mendengar kata-kata itu, Pilatus semakin takut. Dia masuk semula ke istana dan bertanya kepada Yesus, "Dari manakah kamu ini?" Tetapi Yesus tidak menjawab. Kemudian Pilatus berkata kepadanya, "Kamu tidak menjawab soalanku? Tidakkah kamu tahu aku berkuasa untuk menyalibmu atau membebaskan kamu?" Yesus menjawab, Kamu tidak mungkin mempunyai kuasa langsung ke atasku kecuali diberikan kepadamu dari atas. Maka yang menyerahkanku kepadamu itu lebih besar dosanya." Selepas itu Pilatus cuba membebaskannya, tetapi orang Yahudi berseru, "Jika kamu membebaskan orang ini, kamu bukanlah sahabat Kaisar. Kerana sesiapa yang mengaku dirinya raja bercakap menentang Kaisar." Ketika Pilatus mendengar kata-kata demikian, dia pun membawa Yesus lalu duduk di kerusi pengadilan di tempat yang disebut Laman Batu, di bahasa Ibrani Gabata. Pada waktu itu, persediaan sedang dibuat untuk perayaan Paskah, kira-kira jam ke-6. Pilatus berkata kepada orang Yahudi, "Lihatlah rajamu." Tetapi mereka berseru, bawa dia pergi, salibkan dia." Pilatus berkata kepada mereka, "Adakah kamu mahu aku salib rajamu?" Ketua-ketua iman menjawab, "Kami tidak ada raja selain Kaisar." Oleh itu Pilatus pun menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib, lalu mereka mengambilnya dan membawanya pergi. Amin. Okey, dari sini kita mau lihat, tajuk saya hari ini adalah sebagai satu soalan. Apakah yang anda akan katakan? Ini adalah satu soalan, dan soalan ini kita akan melihat selanjutnya dan kita akan jawab bersama-sama soalan ini. Apakah yang anda akan katakan? Di sini kita lihat dari ayat yang kita lihat tadi, orang-orang yang beriman, iman dan ketua-ketua iman dan pegawai-pegawai yang membawa Yesus untuk disalibkan, untuk dihukum mati, mereka ada buat dua tuduhan dari sini. Dua tuduhan. Yang pertama sekali, mereka menuduh Yesus bahwa dia mendakwa dia adalah Tuhan. Okey, dalam bahasa Inggeris itu kata blasphemy atau mengkufuri. Bila kita lihat dari bahasa, kita lihat mengkufuri, blasphemy. Sesuatu yang tidak patut dicakap dengan mulut. Kalau kamu cakap saja, kamu akan dihukum mati. Kerana dia membuatkan diri dia sebagai Tuhan. Kerana dia hanya manusia. Dia hanya manusia,
tetapi dia menggelarkan diri dia sebagai Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 10. Di sini juga ada satu lagi ayat kita akan lihat. Yohanes bab 10 dan ayat 31 hingga 33. Dan kita akan pulang balik ke sini. Okay, ayat 10, 30. Oh, this one got no verses. Okay, 31 hingga 33, di mana orang-orang iman dan ketua-ketua dia mau melontarkan batu terhadap dia dan membunuh Yesus. Mari kita lihat sini. Selepas itu orang Yahudi yang hadir pun memungut batu sekali lagi untuk merejam Yesus, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku telah banyak melakukan perbuatan baik yang diserahkan Bapa kepadaku. Perbuatan manakah yang mendorong kamu merejam aku?" Orang Yahudi itu menjawab, "Kami hendak merejam kamu bukan kerana perbuatanmu yang baik, tetapi kerana kamu mengkufuri Allah. Kamu hanya seorang manusia, tetapi kamu menganggap dirimu Allah." So this is blasphemy. Dia mengkufuri, dan mereka kata orang yang mengkufuri Allah mesti dibaling batu dan dibunuh. Orang-orang Yahudi berkata Yesus telah mengkufuri kata-katanya. Okay? So di sini kita lihat, so ini adalah hal yang pertama di mana mereka mau membunuh Yesus. So apabila Yesus menghadapi Pilatus, mereka membawa tuduhan ini untuk menyalibkan Yesus. Okay, dan Pilatus berbilang dekat mereka, okay, Pilatus bilang mereka, "Kamu ambillah," dalam ayat dari bab 19 dan ayat 6 kita lihat, Pilatus berkata kepada ketua-ketua iman itu, dia katakan, "Kamu ambil dan salibkanlah dia, kerana aku mendapatinya tidak bersalah sama sekali." Dan ayat 17 kita lihat, orang Yahudi itu menjawab, "Kami ada hukum, dan menurut hukum itu, dia patut dihukum mati kerana mengaku dirinya anak Allah." Okey, ada banyak orang tanya-tanya soalan ini. Kalaulah Yesus betul-betul Allah, di manakah dia menggelar diri dia sebagai Allah? Orang ramai yang tanya soalan-soalan ini dari agama-agama lain. Tetapi bila kita lihat dari dalam ayat dari kitab, orang Yahudi dia kenal apabila Yesus menggelar diri dia sebagai Allah. Kerana dia orang itu yang mengatakan, "Kamu menggelar diri kamu sebagai Allah. Oleh kerana itu, kami mau dia dimatikan atau disalib." Tetapi pada masa itu, bila orang Roma memerintah negara Israel itu, orang Israel mungkin dia tidak ada kuasa untuk menghukum mati atau disalibkan. Sebab itu orang Roma yang ada di sana sebagai gubernur, orang iman-iman itu membawa Yesus menghadap terhadap kepada Pilatus. Kerana dia ada kuasa untuk matikan Yesus, memberi hukuman mati. Tetapi di sini kita lihat, Pilatus bila dia lihat dia begitu, ini adalah hal tentang orang Yahudi. Ini bukan kena mengena dengan orang Roma. So saya tidak mau hukum dia mati. Memberi hukuman kematian kepada Yesus. So bila mereka kata begitu, bila Pilatus kata kepada orang yang hidup begitu, mereka tukar tuduhan mereka dengan katakan bahawa Yesus menggelar diri dia sebagai raja dan raja terhadap kaisar. Kita lihat di sini. Okay. Where is it? What verse again? Okay, here. Okay. Dalam ayat 12 kita lihat di sini. Selepas itu Pilatus cuba membebaskannya, tetapi orang Yahudi berseru
jika kamu membebaskan orang ini, kamu bukanlah sahabat Kaisar, kerana sesiapa yang mengaku dirinya raja bercakap menentang Kaisar. So they are saying he's talking against Caesar the emperor, menentang Kaisar. So mereka gunakan dua taktik di sini. Satu, kerana Yesus menggelarkan diri dia sebagai Tuhan, dan dalam undang-undang Yahudi itu dia mesti dihukum mati. Tetapi itu tidak kerja. So dia orang bawa tuduhan yang kedua. Dan tuduhan kedua itu bahawa Yesus telah menentang kerajaan Roma. Kalau dia menentang kerajaan Roma, baguslah. Dia boleh mati. So sekarang dia bawa tuduhan ini kepada Pilatus. Tetapi kita lihat di sini, ketika Pilatus mendengar kata-kata demikian, dia pun membawa Yesus lalu duduk di kerusi pengadilan di tempat yang disebut Laman Batu dalam bahasa Ibrani Gabata. Pada waktu itu persendirian sedang dibuat untuk perayaan Paskah. Kira-kira jam 6, Pilatus berkata kepada orang Yahudi, lihatlah rajamu. Kerana Pilatus telah lihat Yesus sebagai orang yang tidak bersalah. He already determined in his heart, Jesus got no problem, no wrong. Dia sudah tahu. Tapi orang-orang Yahudi mau menghukum dia dan matikan Yesus. Ada juga bila Pilatus, bila dia berbicara dengan Yesus, dia katakan kepada Yesus, kamu tahu tak, saya ada kuasa untuk membebaskan kamu atau menghantar kamu dihukum mati. Bila dia tanya begitu kepada Yesus, Yesus tidak menjawab. Dari ayat 10 kita lihat, kemudian Pilatus berkata, ayat 10 bab 19, Pilatus berkata kepadanya, kamu tidak menjawab soalanku. Tidakkah kamu tahu aku berkuasa untuk menyalibmu atau membebaskanmu? Dan Yesus menjawab kepada dia dalam ayat 11, saya suka ini. Yesus katakan kepada Pilatus, kamu tidak mempunyai apa kuasa langsung untuk atasku, kecuali ia diberikan dari atas. Apakah yang Yesus berkata kepada Pilatus? Kerana Yesus datang dari atas kan? Dia Tuhan yang turun bawah ke bumi sebagai hamba. Dan dia katakan kepada Pilatus, Pilatus, kamu tidak akan ada kuasa asalkan saya yang beri kuasa kepada kamu untuk menghukumi saya. See, Jesus is almighty and all powerful. Kuasa itu datangnya daripada Yesus. Dia datang dari atas. Kalau Yesus tidak memberi kuasa ini kepada Pilatus, Pilatus tidak boleh hukumi dia. So, kedua-dua tuduhan ini tak boleh tahan di sana, tak boleh mereka tidak tahu apa nak buat. These two accusations cannot stand before Pilatus. Apakah yang mereka akan buat? Maka Pilatus berkata kepada mereka, sekarang kita ada problem. Saya tak boleh hukum Yesus. Kerana kedua-dua ini, saya tidak boleh buat apa-apa. Di sinilah kita lihat seorang bernama Barabas. Okay, where is it? Is it there? Can I change? Ini tidak kerja. Next slide. Anyone controlling there? Okay. Okay, kita lihat karakter ini, Barabas. Saya suka Barabas. Okay, saya akan katakan mengapa. Okay, saya suka sama dia. Okay, kita lihat dari Lukas 23, mari. Kita lihat di sana. Lukas 23 dari ayat 13. Luke 23 verse 13 onwards. Okay. Apabila Pilatus sekarang dia tidak boleh membuat apa-apa, tidak boleh hukum Yesus mati, dia terus okay, wait. Where's Pilate? Okay. Okay, okay, bukan ini ya. Wait. Where is it? Pilate.
Okey, ini adalah yang sama. Kita lihat tadi yang sama. Okey, not 23 but about okey. Beda dalam ayat 13. Okey, di mana tentang this is his wife. Okay, let me see. Go back a bit. Dia ada tentang Paskah. 17. Chapter 17, is it, Pastor? 23:17. Okay, let me see because I think I got the wrong verse here. 23:17. Okay, 17. Okay. Okay, mari kita lihat. Okay, oleh itu aku akan menyebatnya dan kemudian membebaskannya. Okay, verse 17, ayat 17. Pada setiap perayaan Paskah, Pilatus akan membebaskan salah seorang tahanan bagi mereka, tetapi kamu semua teriak, bunuh dia, bebaskan Barabas bagi kami. Barabas telah dipenjarakan kerana terlibat dalam satu rusuhan yang berlaku di kota dan kerana pembunuhan. So mereka, ini adalah satu adat. Ini adalah satu adat di mana orang Roma, walaupun orang Roma menjajah seluruh Israel, tetapi tiap-tiap hari Paskah, Passover, dia akan membebaskan seorang yang dituduh, seseorang yang di dalam penjara. Dia akan membebaskan mereka. Ini adalah sebagai satu adat atau it's like a special deal. Okay, dia ada di sana. Okay, dan kita lihat di sini Barabas itu dipenjarakan kerana terlibat dalam rusuhan yang berlaku di kota dan kerana pembunuhan. Dia adalah seorang pembunuh. Okay, dan yang kedua kita lihat di sini, yang kedua ni Yohanes 18. Mari kita lihat sana. Cepat sekali, Yohanes 18. Okay, yang tertulis sana. Mereka semua berteriak, jangan bebaskan orang itu, bebaskan Barabas. Barabas itu seorang perompak. So dari sini kita lihat tentang siapakah Barabas ini. Okay, ada dua orang di sini sekarang. Barabas dibawa menghadapi orang dan Yesus berada di sini, dia menghadapi orang juga. Okay, dari sini kita lihat Barabas itu orang yang jahat. Okay, dia terkenal kerana kejahatan dia. Okay, dia adalah seorang pemberontak, dia adalah seorang perompak dan dia adalah seorang pembunuh. Itu adalah Barabas. Tapi di sebelah kanan kita lihat Yesus, dia tidak berdosa langsung atau kesalahan yang terdapat padanya. Dia tidak berdosa. Dia adalah orang yang baik. Dia telah pergi dan menyembuh orang. Dia membawakan Injil. They brought the good news, berita baik terhadap orang. Dan dia tidak bersalah langsung. Ada dua orang yang hadapi orang di sini. Okey, dan soalan itu ditertanya-tanya. Pilatus dan orang ramai berada di sana. Yesus di sini dan Barabas di sini. Dan dia katakan, apakah pilihan mereka? Mereka mau pilihkan Yesus? Yesus? Atau mereka mau pilih Barabas? Kerana ini adalah satu adat di mana seorang yang dipenjarakan, dia akan dibebas. Ini adalah satu adat. So Pilatus ingat, ini adalah peluang untuk saya. Kerana saya lihat Yesus tidak bersalah. So ini senang saja untuk saya. Saya boleh bebaskan dia. Tetapi orang ramai, siapakah yang mereka pilih? Saya lihat ini tahun lepas. Okay, slide ini saya terima dalam handphone saya. Dia katakan, who should I let go? And the people shouted, Barabbas the thief. Siapakah yang saya mesti bebaskan? Dan mereka kata, Barabas pencuri itu. Dan di bawah dia tulis, selepas 2000 tahun, orang-orang masih memilih pencuri. Ini adalah sebelum election. Okay. Saya terima ni.
Masih orang pilih pencuri. Okey? Mari kita balik ke sini. Okey? So ada dua pilihan. Okey, dua pilihan di sini. Okey? Dua pilihan. Yesus tidak bersalah. Barabas orang yang bersalah. Pemberontak, pencuri, pembunuh. Soalan ini mereka katakan orang yang berada di sini semua katakan salibkan dia. Salibkan dia, mereka menjerit. Dia mau Yesus disalibkan. Sekarang sebagai satu gereja kita berada di sini. Hari ini Good Friday. Okey? Saya balik kepada tajuk. Apakah soalan yang ditanya kepada kita semua? Kalau Yesus berada di sini, Barabas berada di sini. Okey, kita semua sudah kenali Yesus kan? Sudah. Yesus berada di sini, Barabas berada di sini. Apakah yang kamu akan katakan? Salibkan dia atau bebaskan dia? Karena orang ramai, orang Yahudi, orang-orang ketua-ketua iman itu semua menjerit, salibkan dia, salibkan dia. Dan siapakah Barabas ini? Dan apakah yang kita akan katakan? Kalau kamu tanya soalan ini kepada saya, kamu mau jawab jawaban tak? Apakah jawaban saya? Okey? Kalau soalan ini ditujukan kepada saya akan menjerit, salibkan dia, salibkan dia. Saya tidak akan menjerit, bebaskan dia. Mengapa? Karena kalau Yesus tidak disalibkan, dosa saya tidak boleh dihapuskan. Siapakah Barabas ini sebenarnya? Barabas adalah wakil bagi kita semua. Oleh kerana seorang pencuri yang berdosa ni, dia dibebaskan. Kerana siapa? Kerana Yesus yang tidak bersalah. Dan dia disalibkan. Kalau saya berada di sana, saya pasti akan menjerit, salibkan dia. Salibkan dia. Kerana dosa saya. Bukan kerana dosa Yesus. Salibkan dia kerana dosa saya. Ini adalah berita baik. Ini adalah benar-benar Injil. Injil ini ada kuasa untuk membebaskan orang yang beriman. The power of salvation in the gospel. Di mana Yesus disalibkan untuk kita semua. Barabas, ramai orang kata, ini Barabas tak guna punya orang. Mengapa orang kata salibkan Yesus dan bebaskan dia? Bukan kerana apa-apa. Kerana dia adalah, Barabas itu adalah wakil kita semua. Kita yang berdosa. Dan dia adalah wakil. Ini adalah apa Allah yang tunjukkan kepada kita. Bahawa Yesus disalibkan oleh kerana kita semua. Haleluya. Tapi ini bukan sesuatu berita yang sedih. Ya, ada juga yang kita ada emosi. Tapi ini adalah satu hari perayaan bagi kita semua. Kerana ini adalah hari perayaan untuk kebebasan kita semua. Oleh kerana Yesus, dia taat kepada Allah kerana dia turun ke dunia ini untuk menghapuskan dosa dunia. Untuk menghapuskan dosa, dia datang ke dunia ini dan dia disalibkan bagi kita semua. Haleluya. Kita lihat dari ayat ini, Korintians, okay? Sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ini adalah ciptaan baru. Kenapa? Kerana Yesus disalibkan untuk kita semua. Ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap. Hal-hal lama itu hal-hal Barabas. Dosa kita telah lenyap.
dan segala-galanya baru. Semuanya datang daripada Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus dan mengamanahkan kepada kami tugas mulia. Ini adalah Paulus mengatakan kerana dia ada tugas. Tuhan telah mengamanahkan dia dengan tugas. Okay? Mulia untuk mengusahakan pelayanan pendamaian itu dalam Kristus. Allah telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya dan tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka. Ini dia Barabas. Yesus tidak mendamaikan diri Barabas yang kita semua dan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka kerana Yesus telah disalibkan. When God looks at us, He sees Jesus on the cross to us. Dia lihat Yesus dalam hidup kita semua. Dan itulah iman. Berita pendamaian itu telah diamanahkannya kepada kami. Kami ialah para duta Kristus. Melalui kami Allah menyampaikan apa yang dikehendakinya. Because we are God's ambassadors. Kita yang mengambil berita baik ini untuk Injil. Orang patut tahu. Orang ramai yang tidak kenali Yesus, mereka mesti dengar berita Injil ini. Di mana Barabas yang wakil kita, dia dibebaskan oleh kerana Yesus disalibkan. Haleluya. Haleluya. I like this, man. Amen. Sama dengan Roma 3, 23 dan 24. Okay? Dia katakan, kerana semua, lihat sini, kerana semua manusia telah berdosa dan tidak capai kemuliaan Allah. 23 kita lihat, bahawa semua orang, bukan Barabas saja, semua orang yang bersalah, semua orang yang berdosa. Dan kita tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Dalam ayat 24 kita lihat Roma 3:24, namun demikian dengan kasih kurnia Allah yang dikurniakannya dengan rela manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Yesus Kristus, Kristus Yesus. Haleluya. We have our freedom in Christ Jesus. Yesus mati supaya kita hidup semula. Amin. Mari kita berdoa. Father, saya berdoa dalam bahasa Inggris, okay? Okay, Pastor, you can come and conclude after this. Amen. Father, we truly want to give you all praise and thanks, Lord, for the message of salvation. Berita Injil ini. Father, we want to thank you for your great love towards us. When you sent us your son Jesus to die for us on the cross. A cross that he did not deserve, but a cross that is of your will. Yesus disalibkan, oh Tuhan, kerana kehendak-Mu, supaya kami dapat dibebaskan daripada dosa kami. Terima kasih Tuhan. What a God, what a marvelous God you are. Father, I speak your blessing upon every single one who is here, Lord. By your love and mercy and grace, by the revelation of your love, today we will live a life according to your will and purpose. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Pastor. Thank you. Amen. Tuhan kita pemadu ibadas. Padang kita ngurang sepiak, Tuhan kita ibadas. Tuhan kita pemadu ibadas. Oh, haleluya. Pesan, thank you nih. Pesan udah diterang ke kita. Ngingat ke kita. Pasal pengasih Allah Ta'ala ti pemadu besar.
ngenjuak kanak tunggal ya Jesus Kristus. Lalu ngagai tiap iko orang ti Arab kaya. Rom 10 ngagai tiap iko orang ti Arab kaya. Pengarap sida na lebu. Kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kepada setiap orang yang berdoa kepadanya. Maka panggilan mereka, doa mereka tidak akan sia-sia. Ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya. Nak lebu. Nak milih ya jakuk Tuhan madah. Nak milih ya orang Yahudi. Nak milih ya orang Yunani. Nak milih ya orang Cina. Nak milih ya orang laut, orang Tambi, orang Bai. Tiap ikut orang ti ngangau kaya. Pengarap sida ya nak lebu. Nakak mah pemesai pengasiah Tuhan. Amin. Nyak kebuah leka jakuk yang madah kebaca ngagai kita. Ngagai tiap ikut orang te mangai ngelempai ke penghidup yang ngagai Tuhan Jesus. Penghidup sidak ya ti ke lama. Nama penghidup ti lamanya bakal penghidup Barabas. Ya ti pencuri, ya ti pembunuh, ya ti perompak. Ya ti nama sebut aja. Ketegal dosa kita mah Jesus dergang. Amin. Ketegal dosa kita mah Jesus dergang. Lalu dah dergang. Nama titiknya di kuasa semua. Nyak kebuah leka jakuk Tuhan Jesus. Sebelum aku nyebut semuanya. Bak kayu regang nama jakuk ya ti penuh dienal. 1, 2, 3. Udah habis. Sudah beres. Sudah siap. Bak kayu regang. Jesus nyebut udah habis. Nama kebuah udah habis dah. Laban bak regang. Yang ngalah ke semua kuasa. Dosa. Antu. Sumpah. Penyakit. Musuh penuh dienal dialah kiayanya. Pemati. Ianya pemati. Lalu ngagai tiap ikut orang ti Arab ke Jesus. Semua te kedetio ya tadi. Nanti ya udah ngalah ke dosa. Nama te datai bagi kita. Ha? Nanti ya Jesus sudah ngalah ke dosa. Nama te datai bagi kita. Ya, nama timal dosa. Pengudus. Ya, kita bisa pengudus. Kudus. Ente ya udah ngalah ke penyakit. Nama teratanya ke kita. Pengerai. Tuntut pengerainya hak kita. Amat nak. Ya. Ente ya udah ngalah ke sumpah. Nama teratanya ke kita. Berkat. Ya. Berkat. Amin. So ente udah ngalah ke pemati. Nama teratanya ke kita. Penghidup. Haleluya. Kita bisa penghidup. Amin. Lalu Tuhan Yesus nukal. Nyarti penghidup ti lama nadayage. Lalu ya ti baru udah datai. Ya muai semua penghidup ti lama. Lalu meri kita ungkup. Ya sudah ditagak kaya. Diberi ngage tiap iko orang ti Arab kaya. Nya alai hak kita ti nuntut berkat. Pengerai, penghidup. Amen. Pengudus hak kita. Dia tahu kita ada kumai mensia baru. Padahal harus pihak aku mensia baru.
Kita manusia baru dalam Tuhan. Manusia, dengar tu. Aku sebenarnya aku nyebut manusia baru. Tang kuasa pemetang 1 Korintus 4:4 nama pengawaknya. Ianya bakal musuh pengawak yang nutup runiang manusia ngambil ke manusia nak medak pengamat pasal Jesus ti merik penglepas merik penghidup dia baru ngagai orang. Nyak pengawak kuasa pemetang ya kulu ya kilek ya kian ya kia madah ketuk madah kenyak namanya dah pemula. Padahal ngurus pihak anai ninga pemula ya. Ya. Dan kita berpegai bak pengamat jakuk Tuhan. Amin. Nama pengamat jakuk Tuhan tadi madah ngege kita enti udah ngampun kita nang amat udah di aku nanduk dah baru. Enti udah ngampun kita amat di yes. Kita amat diampun. Kita amat diampun oleh Tuhan. Amen. So nya alai lebuh kita nemu derempu dah diampun. Kita berjalai ukai baka orang ti Allah. Sebut ukai baka orang ti Allah. Ukai baka orang ti ngema udah aku tu. Nya siu tu dah tuai. Nyau sinat gamat pengamat ngenat kepemediasnya udah aku tu. No. Tuhan udah merik kita pemenang. Amin. Amin. Sebut, Tuhan udah merik aku pemenang. Lepas Tuhan merik kita pemenang, kita berjalai dalam pemenangnya. Amin. Kau nama-nama lajak tertikau ngagai kita napik kita. Haleluya. Pegai pengarap iman kita tangkiasnya. Kena nama tu ketupi besi kita okey selapuak padang urus pia okey selapuak. Ketupi besi kita. Awak kelajak pemula si tanya ngelidas. Sebutlah ke Jakub ngelidas. Nama Jakub ngelidas. Artinya nak masuk. Piung. Pom-pom. Nah ya. Kita nama tanya si nama jenamanya tadi, nama jenama hemetnya. Ya betul ketupi besi tang namanya. Keselamat. Bahasa iba pandai bahasa iba nih ya Pak. Wah enak betul ini. Ya kena ketupi besi kita nyak namanya ya nyak keselamatan. Erti lah jakoknya anang ngasuh keselamatan lenyau hari. Tu. Amin. Laban ti tu oleh dicabal. Peperangan bermula, peperangan berpuan bak ini. Ya, kalau ini kalah, macam mana Bu? Susah. Betul. Kita akan menjadi mangsa, bukan menjadi pemenang. Justru itu, kita harus meletakkan ketopong besi keselamatan ini dengan tegap. Amin. Dengan keras. Tadi saya berbicara dengan Pak Philip. Tadi atau kemarin. Saya katakan, kenapa banyak sekali revival, tetapi banyak juga orang yang di dalam revival itu tidak kekal. Ya, revival bagus. Ya, itu bagus. Itu membuka pintu. Tetapi selepas itu apalagi untuk mempertahankan supaya kita berjalan di dalam kemenangan Yesus Kristus. Amin. Dan Pak Philip berkata, dan kami berbicara, ya, memakai ilustrasi ini. Jikalau pokok itu mau bertahan, sebab banyak orang mahu melihat buah dia sahaja. Memang benar, buah itu cantik, buah itu kaca pula.
Okey, buah itu bagus. Wah, lumayan Pak kalau banyak buah. Tetapi apa yang menentukan, yang mempertahankan, yang menguatkan buah atau pokok itu? Akal umbinya. Akalnya. Justru itu akal kita harus didalamkan. Pergaulan kita dengan Tuhan harus diakrabkan. Harus diintimkan. Sebab kita sebagai dahan, sebagai cabang, jikalau tidak bersatu dengan pokoknya, maka habislah kita. Koboslah kita. Matilah. Mampuslah. Sebab itu, untuk kita berjalan di dalam kemenangan Tuhan, hari ini kita mengingatkan, this is a Good Friday. But we don't see Jesus as just a sacrifice lamb. But we see the overcomer's king. The overcomer king. Kita melihat bukan hanya kasihannya Jesus. Ya, kasihan betul. Ya, melalui segala kecelakaan, segala kepahitan, segala katakan saja penyakit-penyakit. Ya, katakan di bahu Yesus. Gamalkan. Uliah kita ngamal ketuk semua pemedia sebab dunia tuk mayanya. Bau Jesus. Uliah kita ngamal kenya nakak ma pemedia naya amat nak. Tang uteker peninang kita. Ukai semina bak pemedia sebab regangnya. Kita medah Jesus, pemenang Jesus bak regang. Tempat ajarin ke Tuhan. Haleluya. Amen. Kita melihat kemenangan Yesus. Kita melihat kemenangan Yesus. Yesus sudah menang, aku sudah menang. Mari kita berdiri. Yesus sudah menang, saya sudah menang. Yesus sudah menang, keluarga saya sudah menang. Yesus sudah menang, komuniti kita sudah menang. Amen. Haleluya. Nyak kebuah nang siu-siu lebuh ada tempuah utai. Padahal ngus be anang siu-siu. Nyak jakuk kami dan nyau. Sete dah anang sinak-sinak. Oh, itu bukan dalam bahasa Hokkien tau. Siu-siu, Hokkien berlainan. Okay, siu. Oh, okay. Ya. Artinya ngenat ke pemedia saja. Ya, lebih ngenat ke pemedia saja ketuk ya. Ya, lagu kadang-kadang nemu belagu berketuk, orang berketuk dah. Dengar mana-mana. Siapa mahaku tu Tuhan. Kediri-diri tu dah dua tuai. Tu dah tuai. Kediri-diri. Nyak terkumai orang. Serve pity. Ya, asai ke, dah maku tu kesian. Ada orang ibuah kaku, ada orang rindu kakunya. Hey, halo. Jesus sudah merik pemenang. Dia tu kita berjalai dalam pemenangnya. Amen. Lebuh kita berjalai dalam pemenang, anang bakal orang kalah, makanya kok kita ini ya. Tang anang garigang makanya diketawa kurang lagi dah. Nah ya, tang berjalai dalam pemenang, penuh ngau keyakinan Tuhan. Amin. Amin. Tapi ajarin ke Tuhan. Haleluya. Wow. So, amen. Sebelum kita mulai, kita dekat bersampai dulu. So, pergilah kita bertemu baru pukul berapa pagi? Pukul. Aku nanya baru pergilah pukul berapa kita? Nah, aku nak ningang lebuh bala nak nemu pukul berapa? Nyak ke buah bisik datai pukul 9, nyak bisik pukul buah datai pukul 10, nyak ke buah bisik datai. Nak mesti sebut kita pukul berapa datai pergilah?
9, okey lah, pukul 9. Kita berlabuh 9.30, kita boleh datang ke 9, boleh bujak-bujak jakung pangan diri, okey? Lalu awak ke pemenang Tuhan terus ngau kita. Ingat hari itu Good Friday, pemenang Tuhan ngau kita, amen. Tempik jari ngau Tuhan. Haleluya. Amen. Amen. Pak Andy, boleh doa ya Pak? Boleh ya. Kita bisa. Oh bisa. Jangan kata boleh, bisa aja ya. Nggak bisa. Oke, harap kita sampai. Aku ngira kita sampai nutup ngumpul kita. Allah Ta'ala apa kami di surga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau kerjaku tu dah didengar kami Tuhan. Awak kalau kerjakunya Tuhan Yesus. Ukai semina didengar kami aja. Tang ya Tuhan Yesus tumbuh dalam penghidup kami. Lalu terus ngeriang ke urat pengharap kami apa. Indah Tuhan, terima kasih ya. Indah berkat ke speaker kami. Tu dah ngemait le kerjaku Tuhan. Lalu Tuhan Yesus setiap pelayanan. Sidak ya Tuhan. Tuhan berkat ke semuanya. Awak ke terus berbuah. Lalu terus Tuhan ngubah. Mayu hagi orang Tuhan tinggal Tuhan. Kami bersampai berat jarak ke pemulai kami. Hari dua tu lepas kami belak Tuhan. Kami dekat belak. Ngasai ke penglikun, pengelantang. Laban Tuhan ngibun kami. Lalu pemayak Tuhan. Engkau setiap ikut kami. Terima kasih apa dalam Jesus Kristus kami dapat sampai. Amin. Ketemu kita pergilah. Tuhan berkat ke kita.